So guys, sekarang pukul 11, kita ada dekat Bangi. Under IR Ventures, which is company renovation yang under kawan aku buat. So kali ni aku nak showcase dekat korang satu lagi projek renovation kedai baju Melayu yang nama ni nama Kiam. So let's go, aku bawa korang tunjuk interior dalaman kedai ni. Aku nak tunjuk korang interior dalaman kedai ni. The overall theme of franchise ni is nostalgia, refined modern. And kalau material yang kita orang gunakan dekat dalam ni is everything is natural. Kalau korang tengok, kayu is kayu, render cement is render cement. And then kalau ada besi, kita orang pakai besi. So kalau macam korang tengok kat sini, kita orang pakai kayu nyato warna walnut. And team ni memang akan sama daripada luar kedai sampai dekat dalaman interior. So aku tunjukkan korang interior dalaman kedai pula. Sekarang kita dekat bahagian dalam kedai dan korang boleh tengok dekat sekitar ni memang everything is simplistic, tak ada over design. Dan aku rasa the main selling point yang kita orang pasang dekat sini is the light box. Light box ni memang kalau dekat kedai biasa, especially on kedai baju Melayu ataupun kedai baju tradisional Melayu, memang jarang lah untuk dapat kita orang pasang light box macam ni. But we managed to install dan yeah, it's very kena dengan overall team of kedai ni. So light box dekat atas and juga ada signal lampu dekat sini, and everything is just flash together, fit together. Dan ya, tak ada apa-apa yang over design, terlalu kompleks ataupun over the top, but everything looks nice lah. Ini keluasannya dalam 4000 kaki persegi. Actually kedai ni adalah dua kedai dicantum jadi satu. So dekat belakang ni is section untuk lelaki, dan dekat sebelah sana, the opposite side adalah untuk section kids and juga perempuan. Selling point kedua yang aku boleh cerita dekat sini is railing system yang memang nampak lain daripada kedai biasa. Nak nampak ada ciri-ciri Melayu tradisional dekat sini. So kita ada railing biasa juga, tapi kat sini kita nampak railing yang lebih kurang macam tangga dalam rumah, kawasan rumah kampung Melayu. So ada unsur-unsur ciri Melayu tradisional dekat sini lah. And last sekali, fitting room. So ini custom build. Kita buat arch dekat sini untuk buat nampak macam ala-ala dalam rumah Melayu. Dan dekat sini pun design sama, sampailah ke kawasan dalam fitting room sekali. Semuanya pakai theme walnut colour, kayu nyato. So just a simple explanation, showcase of project renovation dekat kedai ni. Nama ni kedai Kiam. Aku akan letak description of lokasi kedai ni. And ada satu lagi kedai franchise yang branch nama yang sama, tapi ada dekat IUI Putrajaya. So kalau korang berminat untuk tengok design yang lebih kurang macam dekat sini, korang juga boleh pergi ke kedai cawangan dekat IUI Putrajaya untuk check kedai ni lah. So itu saja untuk kali ni. Kalau korang ada apa-apa komen, just feel free to comment, and I'll see you on the next video.